Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, segulai sejalan, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana kembali ke channel saya. Pada video kali ini, saya ingin mengajukan 4 soalan kepada Perikatan Nasional. Jadi kita semua tahu malam semalam telah dilakukan apa yang dikatakan penamaan calon oleh Perikatan Nasional, tetapi dibuat di 4 tempat yang berbeza. Bukan dibuat pada satu tempat. PAS mengumumkan 11 calon pada tempatnya sendiri. Bersatu mengumumkan 16 calon pada tempat sendiri juga. Dan juga MIPP telah menamakan calon iaitu seramai 5 atau 6 orang, saya pun kurang pasti. Tetapi dan yang keempatnya pula adalah pejuang yang telah diterima masuk dalam Perikatan Nasional dengan meletakkan satu calon sahaja. Diberitakan pula gerakan tidak akan bertanding dan Wawasan Negara Parti Hamzah Zainuddin yang baru pun tidak akan bertanding. Baik. Jadi jumlah kerusi yang ditanding adalah 33. Maka itu timbul bagi saya lah 4 soalan yang boleh kita sama-sama fikirkan tentang Perikatan Nasional. Yang pertamanya adalah kenapa bertanding 33 kerusi sahaja? Perikatan Nasional adalah apa yang dikatakan government in waiting. Maknanya mereka adalah satu coalition yang boleh membentuk kerajaan. Jadi ada coalition yang mantap iaitu Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Kesemua ni adalah apa yang dikatakan coalition, iaitu satu gabungan yang serasi dan boleh menjadi kerajaan bila-bila masa. Seperti juga GRS dan juga GPS, kesemuanya adalah gabungan parti-parti yang telah buat sementara waktu bersetuju untuk bekerjasama menjadi satu bentuk blok, kita katakan. Jadi soalannya, kenapa tidak bertanding 56 kerusi? Kenapa hanya 33? Kalau kita menjadi satu gabungan yang boleh menjadi kerajaan macam Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, sudah tentunya kedua-dua ini telah meletakkan calon kepada kesemua 56 kerusi. BN ada 56 kerusi dan juga PH meletakkan 56 calon. Jadi ini timbul tanda tanya, kenapakah terjadi demikian? Jadi soalan kedua, iaitu terus daripada atau langsung daripada soalan pertama. Apakah ada sesuatu deal ataupun persefahaman dengan UMNO untuk memberi laluan kepada 23 kerusi? Jadi kalau PH menentang Barisan Nasional pada 23 kerusi, adakah PN ada satu persefahaman untuk memberi what we call transfer of vote ataupun perpindahan undi? Maknanya mereka berkempen mungkin untuk UMNO menang. Jadi sudah tentulah kalau Barisan Nasional ataupun UMNO berdiri seorang menentang PH, memang ada kemungkinan mereka boleh menang sebab tidak ada perpecahan undi selain daripada kerusi yang 33 tadi. Jadi satu kemenangan mudah kepada Barisan Nasional. Tambahan pula kita ada Parti Bersama Malaysia yang bertanding 15 kerusi. Jadi saya belum buat analisa kerusi mana yang 23 ini. Jadi mungkin ada pembahagian ataupun ada split antara undi untuk Pakatan Harapan dan Bersama, dan juga boleh memenangkan Barisan Nasional dengan mudah. Jadi adakah ini satu
apa yang dikatakan persefahaman ataupun deal yang telah dibuat untuk apa yang dikatakan what they call plan B kepada Perikatan Nasional untuk menjadi kerajaan. Untuk Perikatan Nasional menang 29 kerusi daripada 33 adalah satu benda yang agak mustahil sebab the split in vote ataupun perpecahan undi antara BN dan juga PN. Jadi mungkin mereka dapat menang 6, 7, 8 kerusi. Dan adakah ini bermakna kalau Barisan Nasional menang 23 kerusi tadi itu, maka mereka akan bergabung dengan Perikatan Nasional untuk menjadi kerajaan? Ini mungkin plan B kepada Perikatan Nasional. Maka inilah menjadi langsung kepada soalan yang ketiga. Adakah itu plan B? Iaitu untuk menjadi kerajaan, maka Barisan Nasional kemungkinan kalau dia tidak mendapat lebih daripada 28 kerusi, maka mereka akan bergabung dengan Perikatan Nasional. Adakah ini satu perjanjian yang dibuat sebelum ini supaya 23 kerusi lagi itu mungkin boleh dimenangi dengan mudah oleh Barisan Nasional atau UMNO. Jadi itulah soalan yang ketiga. Is there a plan B untuk menjadi kerajaan dengan gabungan antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional? Onn Hafiz telah mengatakan yang dia tidak akan membuat gabungan dengan siapa-siapa pun kalau BN menang. Sudah tentulah kalau dia dah menang. Tapi tak boleh cakap juga. Sebab kalau dia menang 29, maka itu satu menang yang tipis. Dan tidak boleh berharap menjadi satu kerajaan yang teguh atau stable. Yang sekarang dia menang 40, jadi memang stable lah. Tetapi kalau dia menang hanya 29, 30, jadi itu akan membuka peluang untuk Perikatan Nasional menjadi gabungan. Onn Hafiz dah kata dia tidak akan duduk semeja dengan DAP, maka itu automatik lah Pakatan Harapan tidak termasuk dalam formula beliau. Yang kontra dengan apa yang dibuat oleh UMNO di federal, iaitu bekerjasama dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi soalan yang keempat, yang terakhir sekali adalah yang soalan yang cukup menarik. Iaitu kenapa gerakan menolak kerusi yang telah diberi? Iaitu sebanyak 7 kalau tak silap saya membaca. Mereka telah tolak dan tidak mahu bertanding. Dengar ceritanya, mereka menolak sebab mereka rasa tidak ada peluang untuk menang sebab kebanyakan ataupun kesemua kerusi itu adalah kerusi DAP yang susah untuk mereka menangi. Apa yang gerakan harap apabila dia menumpang kepada Perikatan Nasional adalah untuk mendapat kerusi di kawasan Melayu. Jadi dapat dia menang mudah dan mendapat wakil rakyat di dalam negeri Johor. Tetapi barulah mungkin gerakan tahu kerakusan PAS dan Bersatu untuk menjadi kerajaan, dan seperti mana yang ramai beranggapan bahawa kewujudan MIPP dan gerakan ini hanya hiasan sebagai multiracial party. Jadi gerakan kini dah tahu bahawa tidaklah mereka itu sepenting untuk menjadi equal partners. Cuma mereka tu adalah what we call sidekick. Sidekick ni orang kata orang sebelah ajalah yang tolong sikit-sikit dan sebagainya. Bukan main player. Ini satu benda yang pelik sebab MIPP yang first time bertanding, mereka akan meletak 5 atau 6 kerusi ataupun 5 atau 6 calon. Jadi di sini timbul persoalan kenapa gerakan tak masuk bertanding. Adakah ini satu undi protes yang pertama? Dan mungkin seperti Bersatu silap hari bulan, gerakan pun keluar, Bersatu pun keluar, jadi mereka pula buat blok satu lagi. Ini satu soalan yang cukup menarik hati untuk kita teliti dan
renungi dengan baiklah, supaya kita dapat membuat tekaan ataupun prediction, ramalan tentang apakah kemungkinan-kemungkinan di dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi itulah 4 soalan yang saya ingin sama-sama kita renungkan tentang nasib Perikatan Nasional di dalam pilihan raya di Johor, dan mungkin seterusnya bibit atau babak ini akan berterusan kepada Negeri Sembilan dan juga kepada pilihan raya umum. Dengan itu, salam sejahtera, Assalamualaikum, dan segulai sejalai kepada penonton semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Jika anda ingin memiliki buku saya Antara Sunnah Melayu dan Sunnah Rasul, ulasan tentang isu-isu agama, isu politik dan juga isu pendidikan di dalam Malaysia, sila ikuti arahan di dalam poster berikut. Saya akan menandatangani setiap naskah buku yang dibeli, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, maju jaya bersama Malaysia Baru. Sekian, terima kasih.